api! Skuad, kita Hai dan salam sejahtera. Saya Vidya wartawan anda pada hari ini. Hari ini kami membawakan liputan khas mengenai latihan kebakaran yang telah dijalankan di sekolah kita. Latihan kebakaran ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua warga sekolah tentang cara menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran sebenar. Sebaik sahaja loceng kecemasan dibunyikan, semua murid dan guru segera keluar dari kelas mengikut laluan kecemasan yang telah ditetapkan. Guru bertugas memastikan semua murid berada dalam keadaan selamat dan berkumpul di kawasan ada panas. kecemasan. Kecemasan apa hari ni, Kapten? Bangau terperangkap dalam kebakaran. Tolong bangau! Asap kebakaran sangat bahaya. Bangau tak boleh lama kat situ. Mencari laluan paling cepat sekarang. Semoga berjaya Rescue Squad. TVM Friends Rescue Squad. Secara keseluruhannya, latihan kebakaran ini berjalan dengan lancar dan memberi banyak manfaat kepada semua warga sekolah. Semoga semua murid lebih peka dan bersedia menghadapi sebarang situasi kecemasan. Sekian saja laporan khas daripada saya Vidya untuk TVBSS Blue Sky Studio. Terima kasih dan jumpa lagi. TVBSS. Rescue Squad dah sampai! Tolong!